Kenapa pegang botol macam tu? Habis tu, Nah, guna kita punya ni. macam mana nak guna? Jom saya nak tunjuk cara penggunaan dia. Ha korang, jom Ali nak tunjuk dekat korang cara guna kita punya bottle clip ni tak korang? Okey, first korang tekan sahaja baka ni. Lepas tu keluarkan dia punya ring ni. Then korang buka je bahagian ni. Sangkut dekat botol kita. Lepas tu korang masukkan balik baka ke dalam baka. Dia dah jadi macam ni. Lepas tu korang dah boleh gantung dekat seluar. Okay, korang jangan risau dekat bahagian ni kita juga ada pelekat dan dia punya clip untuk korang gantungkan dekat bahagian seluar tau. Okey korang, untuk kita punya bottle clip ni kita hanya ada dua warna sahaja tau. Warna hitam dan warna merah tau. Okey korang, untuk kita punya bottle clip ni kan dia punya material ialah nylon webbing tak korang, dan dia punya berat hanya 0.2 kg sahaja tak korang. Ringan sahaja. Okey, so korang boleh guna kita punya bottle clip ni untuk pergi hiking ataupun camping untuk nak gantungkan korang punya botol dekat bahagian seluar. Kalau korang nak dapatkan kita punya bottle clip ni, korang jangan lupa dapatkan dekat beg kuning dekat bawah sekarang tau. Bye bye.